Mereka masih maintain kerajaan AMDAP di Negeri Sembilan, cuma tukar MB lah. Bila 5 orang adun PN ni declare dia sokong dia sokong kerjasama dengan Barisan Nasional, maka 14 campur 5 19, maka ada pihak yang buat majoriti. Bila ada pihak yang buat majoriti, maka Aminuddin tak boleh lagi jadi MB minoriti. Tak boleh. Kalau tak ada 5 orang itu, Aminuddin boleh jadi MB minoriti. Sekarang ni 5 orang tu dah sokong 14, so Amin tak boleh jadi MB minoriti. Itu dia pentingnya 5 orang ni sokong. Memanglah ada orang balun dia lah, tak payah masuk lah, kena game lah. No. This is critical. Sebab itu saya tak cakap apa-apa pada apa ni. Saya kata okay, this is critical. Sebab Aminuddin ni dia tak boleh, dia tak dapat sokongan. So sekarang macam itu. Lepas tu bila kita nampak benda ini, saya dah agak dah daripada first session live saya cakap macam tu kan. Saya kata ini UMNO punya ploy ni, nak tukar MB aja tapi maintain kajian paduan, ingat tak? Lepas itu ada kenyataan pula daripada 5 orang PN ni sokong pula, ada possibility kita boleh buat kerjasama penyatuan ummah. Tetapi saya dah agak lagi pergi ke atas Majlis Kerja Tertinggi AMDAP Mantap. Majlis Kerja Tertinggi AMDAP Mantap kan telah membuat keputusan untuk apa? Untuk kekal menyokong kajian perpaduan AMDAP Mantap di Negeri Sembilan. So lepas tu saya tanyalah kawan-kawan kita di Negeri Sembilan yang saya post tu kan, so apakah keputusan di atas? So mereka kata macam ni, keputusannya kekal kerajaan PH AMDAP di Negeri Sembilan. Tetapi mereka 14 orang adun ini masih tak sokong Aminuddin. So maksudnya what's next? Apa the way forward ni apa? So mereka 14 orang adun ni telah diarah oleh Majlis Kerja Tertinggi AMDAP Mantap untuk menyokong kajian perpaduan. Tetapi mereka juga tidak sokong Amin. So daripada kita derive dari itu, apa maksud dia? Maksudnya mereka masih maintain kerajaan AMDAP di Negeri Sembilan, cuma tukar MB lah. Dia tak nak Amin ni. Dia tak nak Amin. So kalau ikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan, Amin ni dah tak ada majoriti dah. Walaupun kerajaan tu kita nak maintain 14 adun ni, tapi Amin ni is not tenable anymore. Dia tak boleh lagi jadi menteri besar sebab dia tak ada majoriti. So macam mana, siapa nak lantik jadi menteri besar? Sama ada kerajaan PH come up with seorang lagi lah calon yang boleh dipersetujui oleh adun-adun 14 ni, 14 adun Barisan Nasional ini, ataupun lantik seorang menteri besar di kalangan adun 14 ni, mungkin dia orang setuju. Kalau tanya adun 14 ni siapa nak dilantik, adun 14 ni kata okey, kalau nak lantik di kalangan orang PKR, tak tahulah sama ada adun-adun 14 orang ni setuju atau tidak. Tetapi kalau dilantik daripada di kalangan di luar kalangan 14, tak tahu dia setuju ke tidak. Tapi kalau dilantik di kalangan 14 orang ni, mungkin dia setuju. So barangkali saya tengok ada possibility bahawa MB tukar. Sebab Amin ni dah tak boleh jadi MB anymore. Undang pun tak suka dia. So macam mana dia nak jadi MB yang berkesan kalau undang pun tak suka dia? Dia kalau di Negeri Sembilan ni, dia punya ruler, pemerintah dia bukan seorang. Gaja dia kalau ikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan. Kerajaan Negeri Sembilan ni berlainan sikit dengan negeri-negeri lain. Di negeri-negeri lain, di bawah perlembagaan ada takrifan gaja. Gaja ni dalam bahasa Inggeris ruler lah. Ruler. Kalau di negeri Pahang ke Perak ke negeri-negeri yang ada Sultan, Johor dan sebagainya, ruler dia seorang, iaitu Sultan negeri itu. Di Negeri Sembilan, ruler dia ataupun raja dia dalam the Council of Rulers lah, majlis raja-raja ruler Negeri Sembilan sebenarnya ada 6 orang. 6 orang iaitu siapa? Satu itu yang Dutaan Besar Negeri Sembilan. Lepas itu 5 orang chief ruler ni. Saya bacakan nak baca dalam Jawi ke tidak? Ini yang bahasa Jawi. Okey, saya baca kat sini. Okay. Ini Dewan Keadilan, ruling chief. Okay. The ruler of Negeri Sembilan ada, okay. Ini takrifan the ruler. Ruler di Negeri Sembilan, kalau ikut artikel ini, bermaksud general provision. Okay. Mana dah? Saya dah baca tadi. Sekejap bagi saya masa sikit.
Okey tuan-tuan, so ada orang saya bercakap dengan Sufi, dengan kawan saya, tapi di TikTok dia suka saya tengok ni, tak apa Sufi so saya tengok kamera sebab kalau saya menghadap Sufi nanti suara tu dia tak pergi pada mic. Okey, mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan, Negeri Sembilan punya ruler ni, dia tak refund ruler atau pemerintah ataupun raja ada 6. So dia co-ruler, orang lain sultan. 6 orang ini adalah satu yang Dutaan Besar. Lepas itu 5 orang the ruling chief ni. Ruling chief ni siapa? Dalam takrifan ini ruling chief ni ada 5 orang. 4 undang itu. Undang Sungai Ujong yang paling besar, Undang Rembau, Undang Jempol dengan Undang Jelebu. Termasuk juga yang Tuan Besar Tampin. Itu. So itu 5 orang campur seorang yang Tuan Besar Negeri Sembilan. So 6 orang. So sebab itu bila ada orang kata oh tak boleh persoal ini, kena apa kalau nanti kan menderhaka ke apa.